المرسلين نبينا محمد وعلى ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita sambung lagi pengajian kita bab tahrimil ghadar. Ini bab pengharaman khianat, memukiri janji. Hadis 1132. Hadis Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ghadira yunsabu lahu liwa'un yawmal qiyamah fayuqalu hadhihi ghadratu fulanin هذه غدرة فلان بن فلان. حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة ينصب يوم القيامة يعرف به. Ini bab pengharaman khianat. Dan tajuk yang kita baca ni di bawah kitabul jihad, bab berjihad di jalan Allah Ta'ala untuk menegakkan ajaran Allah Ta'ala. Hadis riwayat daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang khianat akan dipacak untuknya itu panji pada hari kiamat. Maka dikatakan, inilah penipuan si fulan, pengkhianatan si fulan bin fulan. Kemudian ada berikut ni daripada Allah bin Mas'ud, daripada Nabi SAW baginda bersabda, bagi setiap pengkhianat akan ada panji pada hari kiamat, akan dipacak pada hari kiamat, lalu ia dikenali dengannya. Mana tertulis ataupun dikenali dengan panji tadi, tertulis inilah pengkhianat. Jadi dua hadis ni memberi makna yang sama, iaitu dalam konteks jihad ini, kita sebagai warga negara dalam kerajaan Islam ni ada jihad yang wajib, jihad fardu ain. Iaitu bila mana negara itu diserang oleh musuh, maka setiap daripada kita wajib berjihad di jalan Allah Ta'ala. Itu dikira sebagai satu perjanjian dah. Untuk dengar dan patuh kepada pemimpin. Dan bila saat yang getir ini, serangan daripada pihak musuh, maka setiap daripada kita ni, sama ada tentera ke tidak tentera ke, dia wajib pada ketika itu mempertahankan diri. Itu dipanggil jihadud difa', jihad mempertahankan daripada serangan musuh. Satu lagi dipanggil jihadu al-hujum, mana kita serang negara yang lain. Bila ada keperluan, ada sebab-sebabnya itu, maka itu tidak jadi fardu ain. Melainkan bila ada kerahan daripada ketua negara untuk semua pergi. Jadi kira-kiranya walaupun kita tidak ada perjanjian secara khusus, tetapi pada hakikatnya itulah perjanjian kita. Bila kita berada di dalam negara Islam, kita diberi macam-macam perlindungan, maka wajib kepada kita sebagai orang beriman kepada Allah Ta'ala yang mengakui seseorang itu sebagai pemimpin kita, kita kena taat dan setia. Maka keadaan yang getir ini wajib kita keluar berjihad. Itu dia panggil kewajipan mempertahankan negara atas dasar dengar dan patuh kepada arahan pemimpin. Jadi dalam konteks yang lebih umum lagi, yang dikatakan maksud khianat juga di sini, iaitu setiap daripada kita ni ada perjanjian. Perjanjian kita untuk mempertahankan negara. Dan termasuk yang dikatakan pengkhianatan ni bila kita
jual rahsia kerajaan kepada pihak luar. Ataupun ada di kalangan pemimpin ni, dia mengkhianati rakyat dia dengan dia berpakat secara sulit dengan musuh luar. Sehingga kepentingan agama, kepentingan negara, kepentingan umat Islam di negara tersebut terjejas. Kerana ada hubungan dia secara sulit, dia jual rahsia kerajaan kepada pihak luar. Itu dikira sebagai khianat. Mana benda-benda yang menyalahi tugas dia sebagai pemimpin. Nabi SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Sesiapa yang menipu, dia bukan daripada kalangan kami. Jadi ada pengkhianatan yang boleh berlaku dari pihak pemimpin itu dengan macam-macam pengkhianatan. Ada juga pengkhianatan yang mungkin boleh berlaku dari yang disebabkan oleh rakyat. Rakyat. Contohnya, kita rakyat Malaysia ni jadi ejen Mossad. Jadi perisik kepada negara luar. Mana kita mendedahkan rahsia kerajaan ni, rahsia apa-apalah, logistik apa semua kepada pihak luar. Kita pula jadi perisik, ejen perisik bagi negara lain, terutamanya negara musuh. Macam kita kata atas dunia ni tak adalah yang paling jahat sekali Israel tu, kerajaan Israel, negara Israel. Jadi kita tidak iktiraf dia sebagai negara. Tiba-tiba kita ni terima tawaran dengan berjuta-juta setahun jadi ejen dia. Mana kita telah khianat kepada negara, sebab negara kita tidak iktiraf Israel, dan kita khianat lebih-lebih lagi kepada agama. Jadi hukuman orang seperti ini ni, dia akan dipocok. Dalam riwayat Muslim ada disebutkan bahawa dia akan dipocok ke punggung dia tu. Bukan kalau biasanya orang bawa bendera panji ni, dia pegang gini dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kebanggaan. Dah. Tapi orang khianat ni dia tungging, dipocok ke punggung dia di akhirat. Itu akibat daripada pengkhianatan. Jadi bila kita telah bai'ah, contoh dalam konteks negara ni, bila kita sebagai rakyat telah bai'ah untuk taat setia kepada pemerintah, maka kita kena taat. Maka dengan sebab itulah kita tidak boleh keluar memberontak, guling kerajaan dia. Tak boleh. Akak senjata guling nak suruh dia turun. Sedangkan kita telah bai'ah, memberi janji setia untuk taat pada dia. Hadis inilah juga yang dibaca oleh Ibnu Umar kepada anak beranak dia. Bila mana dia dengar daripada anak beranak dia ni, ada di kalangan mereka, ia nak batal perjanjian mereka yang telah mereka buat dengan Yazid bin Muawiyah, ataupun Muawiyah ni telah ambil perjanjian daripada orang Madinah ni, kalau dilantik anak dia nanti akan taat bai'ah setia. Mana ceritanya, Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, sebelum dia wafat tu, dia telah menamakan bahawa anak dia ni, Yazid bin Muawiyah ni, akan jadi khalifah sesudahnya, dan dia turun ke setiap pusat-pusat kerajaan di bawah pemerintahan dia tu, di Madinah, di tempat-tempat lain, bahawa ni lah calon khalifah. Jadi semua bai'ah setuju. Semua bai'ah setuju. Jadi masa tu ulama dalam kitab sirah, dalam kitab sejarah menyebut tidak kurang daripada 100 orang daripada ahli Badar ni bai'ah kepada Yazid, terima cara tu. Dia panggil pemahkotaan Yazid. Bila Ibnu Umar dengar ada orang nak keluar batalkan perjanjian yang mereka telah buat dengan Muawiyah tentang Yazid ni, Ibnu Umar marah. Sebab dia telah langgar perjanjian.
Jadi mengapa Muawiyah buat lagu ni? Sebab keadaan politik setiap zaman tu dia berbeza. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, Uthman, Ali, Hasan. Jadi makin lama makin mereka tu jauh daripada zaman Nabi, fitnah kekacauan lebih banyak lagi. Abu Bakar wafat dengan selamat. Cukup Umar wafat. Tapi Sayyidina Umar ditikam ketika sembahyang subuh. Uthman dikepung rumah dia tu. Nak dibunuh oleh golongan pemberontak yang desak dia supaya turun daripada kerajaan. Sayyidina Ali diracun. Hasan pun lagu tu juga. Tapi Muawiyah ni dia selamat sebab dia ada strategi dia. Dan dia fikir supaya orang-orang boleh boleh bersatu di bawah pemerintahan dia. Sebab pemerintahan dia tu kira-kira lama juga. Zaman dia tu lah dapat dikembangkan Islam. Maknanya dapat menyambung lagi penyebaran Islam yang ada sedikit sebanyak terhenti. Sebab di zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman pemberontakan banyak. Zaman Umar tak apalah. Zaman Sayyidina Ali ni perpecahan dalam dia kuat popok Khawarij. Sayyidina Ali ni tak ada kerja lain, dia memerangi golongan Khawarij. Jadi sebab itulah Muawiyah ni bila dia boleh pegang kerajaan dia, sebab dia pindah ke pemerintahan dia tu di Damsyik, di situ lebih stabil dan dia nak mengekalkan kestabilan dan dia nak bahawa lepas daripada dia meninggal dunia ni umat Islam stabil, maka dia telah menamakan dan ambil perjanjian daripada semua umat Islam pada waktu itu. Jadi ramai ia terima. Jadi di sini Ibnu Umar dalam riwayat Bukhari mempertahankan Yazid bin Muawiyah. Jadi kedua-dua hadis ni menunjukkan balasan yang begitu mengaibkan sekali pada hari kiamat di hadapan semua orang ni sebab dikenali. Sebab kadang-kadang pengkhianatan yang dibuat oleh manusia ni tak ada siapa tahu. Tahu-tahu negara tergadai, habis pula ke, negeri sebutir ke. Ya, sentiasa berlaku di sepanjang sejarah kerajaan jatuh. Jadi kadang-kadang tidak diketahui, maka Allah SWT memberi peringatan ataupun Nabi memberi peringatan di sini. Orang yang khianat ni akan berada dalam keadaan begitu aib sekali pada hari kiamat, sehingga dalam hadis yang pertama yang kita baca ni, hazihi wadratu fulan ibn fulan. Ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan. Maknanya malu siapa kopok juga ni. Mana dipanggil bahawa orang ni anak kepada orang ni. Dia khianat. Maknanya manusia ni di akhirat akan dipanggil dengan bank kepada ayah dia. Bila mengaitkan benda lagu ni, ia akan melibatkan belakang lah. Jadi bukan dia sahaja dipanggil, tetapi ayah dia juga dipanggil. Mana ini amat mengaitkan sekali. Ini peringatan daripada Nabi sebab khianat ni bahaya. Jadi dalam konteks ni jual rahsia kerajaan lah. Sebab itulah dia ada setiap usaha sulit, dan setiap usaha sulit ni dia kena akad sumpah. Begitu juga setiap menteri-menteri, Perdana Menteri pun dia kena akad sumpah akta rahsia kerajaan. Nak jaga sebab demo ni lah boleh jadi mendedahkan rahsia kerajaan kepada pihak musuh. Kemudian babu jawazil khida' fil harb, bab harus tipu daya, tipu helah dalam peperangan. Hadis Jabir bin Abdullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al harbu khada'ah. Hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, peperangan itu tipu helah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala samma Nabi sallallahu alaihi wasallam al-harba khada'ah. Peperangan itu satu bentuk tipu daya. Jadi oleh kerana bab jihad ni bab perang. Jadi bab perang yang mula-mula sekali perlu diketahui ialah perang ni kita
kena menghadapi dengan bijaksana. Sebab perang ni musuh akan menggunakan macam-macam taktik tipu hela untuk memperdayakan kita dengan tujuan untuk mengalahkan kita ni. Jadi ini sebahagian daripada strategi perancangan. Maknanya bila kita masuk dalam medan peperangan ni, kita tak boleh nak betul, tak boleh nak jujur. Tak boleh nak jujur, tak boleh nak berjuruh dengan musuh. Dengan orang Islam wajib kita kena jujur, jangan khianat. Dengan pemimpin kepada rakyat kena jujur, rakyat pada pemimpin kena jujur. Tetapi bila bertembung antara tentera Islam dengan tentera kafir ni berlaku peperangan, maka peperangan itu hendaklah dihadapi dengan tipu daya. Al-harbu khada'ah. Mana jenis peperangan ni tipu daya. Tipu daya. Kemudian walaupun asal tipu daya ni tak boleh, tetapi ini dibenarkan. Ini dibenarkan kerana keadaan ni keadaan kita menghadapi musuh lah. Sebab musuh membahayakan kita. Macamlah keadaan kita terdesak, tidak ada makanan. Kelaparan, kebuluran, keadaannya benda haram. Maka dikecualikan untuk kita benda-benda haram bila mana kita terdesak. Jadi tak ada benda halal nak makan, adanya benda haram, maka kita dibenarkan makan dengan qadar dia. Jadi itu pengecualian daripada hukum halal haram. Begitu juga dalam peperangan ni kena ada tipu daya, dan ini sebagai pengecualian daripada sifat jujur, sifat benar yang wajib kepada kita bila kita dalam keadaan sesama kita dalam keadaan aman ni haram kita menipu. Tetapi dalam bab menentang musuh harus memperdayakan musuh. Jadi Nabi kata al-harbu khada'ah. Al-harbu khada'ah ni maknanya peperangan itu adalah satu bentuk tipu daya. Maknanya kita tak boleh nak betul lah bila perang ni. Tak boleh nak betul sodak, tak boleh nak jujur. Dia kena pandai, celika. Kena pandai ambil peluang. Satu lagi, al-harbu ni kita boleh baca dengan baris yang sama juga. Al-harbu khada'ah. Khada'ah ni mana peperangan ni sekali tipu daya, satu tipu daya sahaja sudah dapat kita kalahkan musuh. Khada'ah. Dia panggil khada'ah ni atas wazan ismu marrah. Kata kerja yang menunjukkan kepada sekali. Sekali. Khada'ah yani fa'lah dengan maksud isim marrah. Kita buat sekali. Darabtuhu darbatan. Aku pukul dia sekali. Jadi kalau kita kata darabtuhu darban, aku katak sungguh dia. Darabtuhu darban, aku katak sungguh dia. Tapi kalau kita kata darabtuhu darbatan, aku katak dia sekali je. Sekali je. Sekali je maknanya tak banyaklah. Hak dia bekak tu, waktu mungkin orang lain pula katak. Jadi maksudnya di sini peperangan ni menyebabkan kita kalah, menyebabkan kita menang dengan sekali helah je. Satu taktik saja yang digunakan dalam peperangan, kita boleh jadi kalah ataupun boleh jadi menang. Maknanya pesanan daripada Nabi ni kena berwaspada, jangan sampai kita tertipu oleh musuh yang buat taktik. Sebab sekali kita diperdaya, habis kita. Ataupun kita nak memperdayakan musuh ni, nak menang mengatasi musuh, kena ada satu taktik je. Cukup dengan kalah musuh. Tu kalau kita faham dengan makna khada'ah ni, peperangan itu adalah kita boleh capai kemenangan ataupun kita boleh kalah dengan sekali ditipu. Sekali tipu ataupun sekali ditipu. Satu lagi kita boleh baca al-harbu khid'ah. Yang ada juga boleh dibaca al-harbu khid'ah. Mana peperangan itu jenis dia jenis
tipu daya. Tak boleh nak juru. Duk metah. Kita nak tembak pas ni. Tak boleh. Dia kena pandai. Mana jenis peperangan ni adalah jenis tipu daya, khid'ah. Al-harbu khid'ah. Satu lagi dia boleh dibaca dengan al-harbu khada'ah. Hidup belaka bagi. Al-harbu khada'ah ni, dalam peperangan ni ramai orang yang menipu. Orang yang memperdayakan kita. Maknanya, setiap satu daripada tentera yang perang ni, dia kena pandai helah, taktik untuk memperdayakan musuh. Maknanya jangan harap kepada komando. Jangan harap kepada ketua. Setiap daripada peringkat tentera ni, daripada atas sampai bawah, kena licik belaka. Dalam peperangan. Mana peperangan ini memerlukan kepada orang-orang yang licik. Orang-orang yang celika. Orang yang pandai. Guna peluang. Orang yang dapat memperdayakan orang lain. Dia tak boleh dengan seorang. Al-harbu khada'ah. Mana peperangan itu, ramai orang menipu, maknanya memerlukan kepada orang yang ramai orang yang bijak buat taktik. Barulah kita dapat kemenangan. Barulah kita selamat daripada ditewaskan oleh musuh. Kemudian babu karahati tamanni liqa'il aduwi wal amru bisabri indal liqa'. Ini bab larangan daripada bercita-cita bertembung dengan musuh dan perintah supaya sabar ketika bertembung. Orang ni panggil musuh jangan cari, bila bertemu jangan lari. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tamannu liqa' al-adu fa idza laqitumuhum fasbiru. Riwayat daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu bercita-cita nak bertembung dengan musuh ni, tetapi bila kamu bertemu dengan mereka maka sabarlah. Mana jangan kita mendabik dada kita ni hebat. Dia supaya budak baru belajar silat lah. Ada yang pandai silat gacha, mari kita gacha dua. Maknanya kita ni baru belajar 2-3 bunga. Tali pinggir hak mula-mula ni dah. Kita cabar lalu orang gacha. Dia tak boleh bersikap lagu tu. Maknanya kita ni hanya disuruh supaya ada persiapan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Hendaklah kamu buat persiapan ketenteraan ni setakat mana kemampuan kamu. Sama ada kawalan tentera berkuda di persepadan ni ataupun mana-mana kekuatan lah. Jadi dari segi persiapan tu kena ada, tapi jangan cabar orang. Jangan bercita-cita nak bertemu dengan musuh. Mana kita duk koya, tak ada kau orang nak ajak aku gacha. Kalau budak belajar silat kau, tak boleh. Jadi ini samalah juga seperti larangan daripada Nabi, jangan kita nak pada mati. Sebab bertembur dengan musuh ni, maknanya musuh ni nak bunuh kita. Jadi jangan kita menunjukkan rasa kita ni hebat, kita boleh menang, terutamanya kita yakin kepada senjata, kekuatan yang kita ada. Sebab kemenangan dalam peperangan ni, itu adalah daripada pertolongan Allah Ta'ala. Maka janganlah kita mendabik dada nak bertemu dengan musuh. Cari musuh, jangan. Jadi Nabi pesan kepada sahabat dia ni, jangan nak bertemu dengan musuh ni. Mana kalau boleh kita mendekati orang lain ni dengan cara kita menyampaikan dakwah kepada dia. Itu hamalanya. Tetapi kalau pihak mereka itu menyerang kita, maka kita kena sabarlah. Fa iza laqitumuhum. Bila kamu terpaksa berhadapan dengan mereka, maka sabarlah. Maknanya kamu hendaklah tetap teguh menghadapi serangan mereka itu.
Dan tidak dibenarkan ini juga kerana ini termasuk di bawah kita nak kepada kesegeraan mati. Kita nak cepat mati, nak segera mati. Kemudian bahaya juga kerana kita pun tidak dapat menjaga sejauh mana kekuatan yang ada pada musuh. Dah. Macam kita baru belajar silat, tengok orang tu lembek dah. Kita tak main tegur cerua. Dah, dia nampak lembek gitu pun tapi dah. Tak ada bunga yang tak belajar belakang. Nampak lembek gitu. Sebab itulah jangan kita cari pasal. Kemudian bila bertembung kena sabar. Jadi musuh jangan dicari, bila berhadapan jangan lari. Dan tujuan di sini sebenarnya Nabi SAW nak supaya kita ni sentiasa bergantung kepada Allah Ta'ala dan jangan lihat kepada kekuatan sendiri. Allah Ta'ala kata wa yauma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falan tughni 'ankum syai'ah. Pada hari ketika peperangan Hunain ni, kamu rasa hebat dengan kebilangan kamu yang ramai. Wa yauma hunainin idh a'jabatkum kathratukum. Kamu rasa bilangan kamu yang ramai ni, kamu kata kita hari ni tak ramai, kita tak akan kalah dengan ramai gini mo ni. Kita dengan ramai gini mo ni tak akan kalah. Tetapi apa yang berlaku kalah. Sebab itulah kita tidak boleh mendabik dada, kita tidak boleh nak segera datang ujian yang berat ni. Sebab kita tidak tahu. Macam budak peresa lah. Dia ayat ke cikgu buat soalan payah-payah. Saya baca belakang. Dah. Dia rasa dia makan cekok. Jangan. Bahaya ni. Kemudian hadis berikut ni, hadis Abdullah bin Abi Aufa kataba ila Umar ibni Ubaidillah hina kharaja ila Haruriyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa intazara hatta malat asy-syams thumma qama fi an-nas faqala ayyuha an-nas la tamannaw liqa'a al-adu wa sallallahu al-'afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta zilali as-suyuf thumma qala Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim. Abdullah bin Abi Aufa dia tulis surat kepada Umar bin Ubaidillah ketika mana Umar bin Ubaidillah ni nak pergi ke Haruriyah. Haruriyah ni tempat ada pokok Khawarij, pokok ia berlebihan dalam beribadat kepada Allah SWT. Haruriyah. Jadi pok Haruriyah ni lah pok yang melebih-lebih ibadat siapa perempuan kok haid pun mereka kata kena ganti semaya. Ada. Ini pokok Haruriyah. Jadi mereka ni dari segi ibadat memang berlebihan tetapi tidak taat kepada pemimpin. Keluar memberontak. Jadi dalam surat tu dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan yang disertai oleh baginda bertemu dengan musuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggu sehingga matahari tergelincir. Mana alaqah zuhur. Alaqah zuhur ni maknanya alaqah teduh lah. Kalau matahari pukul 9 tu tak start apa dia kau lama kau panah. Dah. Jadi Nabi tunggu sehingga matahari zuhur condong barulah memulakan peperangan. Kemudian Nabi SAW berkhutbah di hadapan sahabat dia ni dengan bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, janganlah kamu bercita-cita hendak bertembung dengan musuh. Tetapi hendaklah mintalah daripada Allah Ta'ala itu afiah, kesejahteraan, keselamatan. Manakala bolehlah
tak usah berlaku peperangan lah. Musuh tu dia pergi ikut lain, kita pergi ikut lain. Sebab itulah kita jangan duduk beragah. Tak. Contoh. Mana gajah. Aku nak itu tadi. Ada. Kalau jadi lagu, kalau temu sungguh, tak kena tanah lah. Nak lari. Jadi sebab itulah dia hak lagu ni peringatan daripada Nabi supaya kita jangan kecek besar. Jangan kecek agah. Jadi hak nak kita naknya biar selamat, sejahtera. Gajah ikut lain, kita ikut lain. Jangan tembus musuh ikut lain, kita ikut lain. Itu hendaknya. Tetapi bila bertembung, fa iza laqitumuhum, bila kamu bertembung dengan musuh maka sabarlah. Mana bersabar menghadapi mereka dengan sebanyak mana kekuatan yang ada pada kamu tu. Pada ketika ni tak boleh nak lari dah lah. Kalau tidak dia jadi wa tawalli yaumal zahfi, lari daripada medan peperangan, itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Bila lari daripada peperangan ni tinggal gugu kita, kita selamat, gugu kita mati, itu dosa besar. Wa'lamu, dan ketahuilah bahawa syurga itu berada di bawah bayangan pedang. Maknanya bila perang ni duk kawal pedang. Syurga di bawah tu dah. Maknanya jangan kamu takut untuk berhadapan dengan musuh yang lengkap dengan senjata dia yang melibas kamu dengan pedang. Kerana kematian kamu tu bukan sia-sia kamu akan dimasukkan dalam syurga, pada dekat sekali syurga itu kepada syuhada. Mana jangan kamu takut untuk korbankan nyawa untuk menegakkan agama Allah SWT. Jadi syurga di situ je. Maknanya mati kamu tidak sia-sia. Kemudian Nabi SAW berdoa, ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab. Maknanya Allah Ta'ala adalah yang mewahyukan kitab kebenaran, kitab tauhid. Dan dialah yang memperjalankan awan. Maknanya awan ni berjalan ni, mana Allah Ta'ala gerakkan angin. Sebab berapa banyak angin itu Allah Ta'ala kerah untuk menjadi tentera Islam dalam medan peperangan. Umpamanya dalam peperangan Ahzab. Allah Ta'ala hantar angin ni, habis, cabut. Kemah cabut, periuk terbalik, tuku terbalik apa semua. Menyebabkan tentera Ahzab itu kalah. Jadi Allah yang menggerakkan awan ni, mana Allah Ta'ala memberikan kemenangan dengan angin yang dihantar. Dan awan ni juga kadang-kadang Allah Ta'ala menguatkan orang beriman ni dengan tu hujan. Seperti dalam peperangan Badar tu, tempat ia duduk, ia Nabi dan sahabat duduk ni, tempat tu dia macam berpasir sikit. Jadi bila tu hujan tu, dia kejap molek. Puan-puan musyrikin Mekah tu dia duduk di bahagian lembah. Memang ada air dah pada waktu tu. Tapi bila mari hujan, lecah. Suka pergerakan mereka, licin, berselut. Jadi Allah yang menurunkan hujan, dan di situ ada air untuk mereka minum, dapat sejuk ke tubuh mereka, dan mereka dapat bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Dan Allah yang mengalahkan tentera bersekutu yang terdiri daripada musyrikin Mekah, popok Yahudi Bani Quraizah, popok Ghatafan dan sebagainya. Ihzimhum, kalahkan mereka itu dan berilah kemenangan kepada kami ke atas mereka. Ini doa Nabi. Mana Nabi memberi panduan kepada kita di sini, bila berhadapan dengan musuh ni pentingnya kita berdoa, bertawakal kepada Allah SWT dan sabar, dengan mengharapkan dapat masuk syurga. Kemudian babu tahrimi qatlin nisa wasibyan fil harb. Ini bab larangan daripada membunuh wanita dan kanak-kanak dalam peperangan. Tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka ni bukan ahli, bukan tentera, bukan yang berperang. Hadis Abdullah bin Umar anna mura'atan
wujidat fi ba'di maghazi Nabi sallallahu alaihi wasallam maqtulah fa ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i was-sibyan. Riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa didapati dalam salah satu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada seorang wanita terbunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari, membantah. Mana Nabi tidak suka wanita dan kanak-kanak terbunuh. Maknanya bila berlaku peperangan, bila berlaku jihad ni, ia menjadi sasaran tentera Islam ni adalah tentera jugalah. Muqatilah. Hak mana pegang senjata. Tapi kalau musuh tu guna kanak-kanak, guna perempuan, dan kita tidak dapat mengalahkan mereka, melainkan dengan bunuh perempuan kanak-kanak ni, itu dibenarkan. Sebab dia tahu. Musuh cerdik juga. Dia tahu dah kita orang Islam ni tak bunuh kanak-kanak, tidak bunuh perempuan. Maka dia pun latih. Dia latih wanita jadi tentera, kanak-kanak pun jadi tentera. Dan betul ada senjata, dan boleh mengancam, membunuh tentera kita, maka boleh. Faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma i'tada alaikum. Bila mana mereka itu melampaui batas menentai kamu balas dengan cara yang sama juga. Cuma dari segi prinsipnya, wanita ni dia bukan jenis ia pergi perang. Kalau dia pergi perang pun, dia bahagian perkhidmatan lain lah. Jadi jururawat ataupun tukang masak. Tapi kafir Quraisy ni, orang Mekah dulu perang Nabi ni, dia bawa wanita-wanita, hamba-hamba mereka ni pergi perang, bahagian tukang sorok. Sebab budaya dia ni, bila menang di satu tempat, maka pada waktu itu jugalah mereka akan merayakan peperangan mereka ni, kemenangan mereka ni dengan mabuk-mabuk, dengan joget-joget dan sebagainya. Dengan mereka ni kelar, mengerak anggota musuh mereka. Jadi dalam hadis ini Nabi melarang daripada menyerang, membunuh kanak-kanak dan wanita kerana mereka ni bukan tentera. Kemudian babu jawazi qatlin nisa was-sibyan fil bayat min ghairi ta'ammudin. Ini bab harus membunuh wanita dan kanak-kanak dalam serangan mengejut pada waktu malam ni, tanpa sengaja. Hadis Sa'd ibn Jassamah qala marra bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil abwa au bi waddan wa su'ila an ahli ad-dar yubayyituna minal musyrikin wa yusabu min nisaihim wa dharariyihim qala hum minhum. Hadis riwayat daripada Sa'd bin Jassamah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi aku ni ketika berada di Abwa ataupun di Waddan, satu tempat antara Mekah dengan Madinah ni, dan Nabi SAW ditanya tentang penduduk kampung itu yang musyrik, yang menyerang pada waktu malam, yang diserang yubayyatuna minal musyriki, yang diserang pada waktu malam, lalu ditawan daripada mereka itu perempuan-perempuan dan budak-budak. Maka Nabi kata mereka itu dari kalangan mereka juga. Maknanya dalam hadis ni diriwayatkan di sini bahawa bila tentera Islam ni pergi menggempur, memerangi satu penduduk ni pada waktu malam, serang orang musyrik. Jadi dalam serangan tadi dapat ditawan, dapat dirampah kanak-kanak dan wanita ni macam mana? Nabi kata puak dia juga serupa. Maknanya
wanita ni bila mereka terlibat dalam peperangan, kalau kita tak bunuh dia, dia bunuh kita. Sebab dia terlatih juga. Dalam peperangan dia terlatih juga dengan senjata. Cuma di sini mereka itu ditawan. Kerana serangan itu pada asalnya ditujukan kepada tentera-tentera lelaki ni, tetapi oleh kerana mereka tu ada juga, maka mereka pun dikira sama juga. Kemudian babu jawazi qatl al-ashjar al-kufar wa tahriqiha. Ini bab harus menebang, memotong, mengerak pokok-pokok orang kafir dan membakarnya. Hadis Ibn Umar qala harraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhla Bani Nadir wa qata'a wahyal Buwairah. Fanazalat ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah. Riwayat daripada Ibn Umar katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membakar pohon-pohon tamar pokok Yahudi Bani Nadir dan menebal dia. Maknanya ini merujuk kepada pokok Bani Nadir yang telah khianat kepada Nabi ni. Mereka itu diusir daripada Madinah. Mula-mula mereka ni tak usir lagi. Nabi kepung mereka. Jadi nak suruh mereka ni keluar daripada kubu mereka, maka Nabi bakar. Nabi bakar kebun mereka ni supaya mereka ni jadi takut. Beralah. Sebab kebun tamar ni bagi mereka adalah harta mereka. Itulah pencarian kehidupan mereka. Jadi terpaksalah mereka menyerah kalah dan keluar daripada Madinah. Jadi bila Nabi membakar kebun tamar Yahudi ni, maka adalah orang munafik, orang Yahudi lain mencela. Mana bakar pokok-pokok dah. Sedangkan pokok tidak bersalah. Bersalahnya manusia tu. Maka tu ayat ma qata'tum min linatin aw taraktumuha. Tidaklah kamu tebal mana-mana anak pokok tamar ni, kalau masih lagi lembut ni, ataupun kamu biarkan dia tetap teguh berdiri. Apa jua keadaan dia ni, sama ada kamu tebal ke, kamu bakar ke, kamu biarkan dia, itu fa bi iznillah, dengan izin Allah. Maknanya Allah Taala telah izinkan kamu berperang, dan tujuan daripada peperangan ni adalah untuk mengalahkan orang Yahudi. Maka apa jua handler cara taktik itu dibenarkan. Sebab apa? Sebab nak menghapuskan kejahatan demon ini, maka apa-apa yang menyebabkan mereka ni sayang, maka itu dirampas, dirosakkan. Cuma dia kena ada sebab lah. Mana kalau kata musuh ni dia duduk dalam bangunan, jadi kita bom lah bangunan itu. Kalau tak ada siapa-siapa, dah kita nak bom tak boleh. Jadi kalau musuh tu berselindung di sebalik pokok pun kita tebal. Tapi kalau pokok tu tak ada halangnya, tak boleh usik. Mana tentera tu lalu saja tengok pokok, tengok bangunan ke gapo ke, tengok gereja ke, rumah-rumah ibadat ada tok lebah dia gapo semua, tak perlu. Tapi kalau dalam gereja, dalam kuil, dalam ketik tu, musuh ada dengan senjata dia, maka kita boleh ambil tindakan berdasarkan kepada hal ni lah. Maknanya asal benda, asal perkara ni, asal pokok ke, wanita ke, rumah ibadat ke, ahli ibadat ke, dalam peperangan kita tak boleh usik. Tetapi bila mereka ni terlibat juga dalam peperangan, tempat-tempat ni menjadi perlindungan mereka, maka kita boleh musnahkan. Itu dia panggil ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan terpaksa tu mengharuskan
benda-benda yang dilarang. Kemudian seterusnya kita tengok bab keratalah bab tentang ghanimah. Jadi bila benda perang ni, harta yang dirampas daripada orang kafir itu dipolehi, maka itu dipanggil sebagai ghanimah. Harta rampasan perang tu nak buat macam mana? Ni kita sambung pada kuliah akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.